Nice there, weather there, or say like Singapore? You have wife or something? Give me that. Quick, this. Quick. Yes, I want this. Why? Ikhlas? 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 Yeah, I died since before. Give me that one also. Ikhlas. Ikhlas. This also. You want this? Yeah, I want. This good. This good. Okay. You give me that. What else? Where's your wallet? Your phone. This all Ikhlas? Yeah. Ikhlas. Okay. Yeah. Okay. Although you look like in pose. Yes. Suara yang keras. You are from where exactly? Louder. Nice food from Tenaga. Louder. There also the weather is close like Singapore or something like that. Before you come here with what? With car or bus or? Well, what about the petrol station? Have you seen one on the way? Yes. I was looking for some petrol station. I see a book. I can check. Beautiful. This one. I see it. Just I see. So beautiful, nice. It's like gahu, right? Smell gahu. Nice. Yes. Beautiful, nice. Yes. Give to me this one. Okay? Bilang It's jangan nice. bilang jangan tahu. Jangan bagi. Nice. Pakai bahasa Inggeris. Cikgu dia nak curi cikgu punya. Tak payah. Don't give. Jangan cikgu. Don't. Please don't. Don't give. Ikhlas? Don't give. Allah? Jangan. Cikgu ni degil betul. That's nice. Forget this. So how about tell me something. You have a woman who pictures check the woman also. I will go to the picture. Can I see the woman? Just I see. Jangan bagi cikgu Just to dulu. have a look. Ya. Jangan bagi dia wallet tu, nak baru bagi. Nice. Don't give. Don't give. Don't give cikgu. So nice. Ambil pada cikgu. Dia nak ambil. Jangan. Nanti hilang dia. Lawan cikgu, lawan. Lawan. Lawan lah. Ambil. Yes, class. Jangan bagi. You forget this. Nice. He's a good boy. Apa yang cikgu bagi tadi? Yang lain tanya. I will visit Ya. Apa yang Malacca cikgu soon. bagi? Apa yang tadi berlaku? I will visit Malacca soon. Nice. Apa berlaku? Dia bagi cikgu tadi kena buat apa? Apa dia buat pada cikgu dia? Cikgu ingat tak apa yang dia buat tadi pada cikgu? Cikgu ada bagi apa-apa tu kepada Isa? Cikgu ada bagi something kepada Isa? Telefon sini? Telefon ada. Cikgu ada bagi apa-apa kan? Tak ada. Tak ada apa cikgu bagi? Ingat tak cakap apa-apa tadi? Dengan dia? Apa yang Isa buat pada cikgu? Oh, dia datang naik apa je? Isa ada ambil barang cikgu, cikgu ingat tak? Why you confuse him? Leave the boy in his own business. Yeah, he has the keys. There's nothing wrong. Semua ada barang. Betul, confirm tak ada barang dia ambil. Okey lah, kalau confirm tak ada buat apa lah. Tak cakap, habis tak? Habis lah. Saya ingat Okey, sekarang It's okay. It's okay. Sekarang Isa ada ambil wallet cikgu. Any wallet? Isa ada ambil wallet cikgu. Wallet cikgu di mana sekarang? Okey, tak apa, Isa biarkan dia ke situ. Okey, hold. Sekarang Isa ada ambil gelang cikgu.
Tapi cikgu ingat tak cikgu ada bagi Isa gelang? Ataupun gelang tu mungkin, ataupun gelang tu cikgu tertinggal dekat rumah ke atau bagaimana? Gelang sakti tu rasa macam pakai. Kalau gelang tu cikgu pakai, mesti cikgu tak kena pukau. Tapi sekarang kenapa cikgu terlupa? Tu gelang para wali tu. Gelang sakti. Gelang sakti. Mana gelang? Dalam beg? Confirm dalam beg? Betul ke ni? Cuba ingat baik. You can see. You can Nampak see ke? apa? Tak boleh lihat. Boleh lihat. Kita boleh nampak. Cuba carilah cikgu. I say that because Oh, itu dia. Macam tadi melihat tadi. Tahu dia ada mana je, tahu dia ada mana je, tahu dia ada mana je. he can see. He can see. So he won't crash. Ada Boleh lihat. Boleh lihat. Must have been. Betul ke? No, I didn't because I wipe it. Huh? Karena gini, But it's okay. Tell me, huh? bahasa, Bahasa. Because the language. Possible. Oh, bahasa. Harusnya pakai bahasa Melayu. Ikhlas. Settle. Nanti kan terlupa pula. Tadi sudah. Harusnya pakai bahasa Melayu. Tidak lihat. Yeah, I understand. Jadi contoh kayak macam ni kan. Coba dompet cikgu. Ini dompet cikgu kan. Tu lihat Tuan Nizam ada, Tuan Lisa ada, cikgu ada, Ina ada, saya ada. Sekarang dompet tak lihat. Suruh cari dompet. You don't see. Correct. Coba suruh cari dompet. Mana dompet? Tadi dompet mana? Tadi dia pegang. Letak mana? Tadi dompet cikgu ada bagi Bang Ben tadi mana? So asking him where is the Dompet dekat mana? Dekat Bang Ben? Cuba carilah. Mananya? Mana? Cari di lantai di mana? Cuba tengok. Ada tak? Sama main tadi kan? Iya, tapi sekarang udah nggak ada sama. Ada. Bang Ben kan pulang tadi. Sudah nggak ada. Akan hilang pula. Coba di depan kali coba diri. Cuba tengok ke depan tu. Cari betul-betul. Tak ada. Tapi kita bawa ke sana. Ya ke? Wah, tak balik lah kita ni. Lesen, IC semua dalam tu habis. Duit dah habis, semua dah habis, tidur sini lah dah waktu cikgu. Tadi bagi Bang Ben lah. Dari saya kat Pamben tadi. Ya. Tadi ya. Di mana ya? Ya udah duduk lah. Dah duduk lah. Nak je. Coba Pak Mandal sebut, tunjuk di lantai itu ada apa? Coba tanya. Cuba tengok kat lantai tu ada apa? Depan. Ada apa? Dompet siapa? Dompet siapa tu? Dompet saya ni. Ya. Tak nampak lah. Hah? Kan tak nampak. Tak nampak. Cikgu nanti tuduh Bang Ben curi pula. Just checking the money. Ini like the working hypnosis, but working hypnosis and the Pukau different. If you slowly you see very different. Abang beritahu dia hampir sama, tapi Almost the same. almost same, but ada beda. But different. Different, right? Almost same. When you practice, then you will find the difference. Very different.
Tapi kalau kita mengerti kaidah-kaidah hipnosis, lebih jadi lebih kuat. When you know about the hypnosis, Yes. the steps, lebih kuat. even make it even better. Yeah. Yes, correct, correct. If You you already don't know. know its problem. That's Yes, it. true. That's True. You perfection. That's it. Sholat asar dulu takut habis. Yes. Saya baru sholat. We go. Wait. Iya. Yeah. Where is it?